Apa tau masalah phone ni? I pelik lah kalau I guna phone. Okay, I guna phone ni tadi live. Lepas tu I nak, dia tak tersave, dia terus delete macam tu. So I tak boleh sebab selalu kan dia tersave. So yang ni bila I guna, dia tak tersave, dia terus bila I keluar, dia terus terpadam. Sebab selalu kita boleh pilih kan. Okay, mata I rasa dah kot eyeshadow. Oh, bawah mata. Bawah mata I tak tambah tau. I just pakai je brush tadi yang I blend tu. Tak sabar nak tengok next drama you. Lepas raya ni I shooting drama untuk TV3. Nanti I share tajuk apa. So I start shooting lepas raya on Julai. Untuk TV3 juga. I rasa 13 episod. 13 episod. Nanti I share, okay, dekat you guys. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Okay, sekarang I nak pakai untuk mata lah. Sekejap, sekarang ni I kena cari I punya penyempit bulu mata. Sebab I nak pakai maskara. Sekejap okay, selalunya I letak dalam handbag sebab okay. Okay. Ni. Hai. Hello, selamat berpuasa. Ada berlakon lagi ke cerita baru? After raya ni, I start shooting untuk 13 episod drama TV3. So nanti saya akan inform, saya update terus, okay? Stay tune guys. Umur berapa? Umur saya 21. Anwar Izdin. Dan, siapa Dan? Nak apa? Okay. Cara dia macam ni, sepit je bulu mata. Okay, before pakai maskara, sepit. Umur berapa duk mana aku lempang ke Anwar ni? Nama panjang apa? Selamat berbuka puasa Intan. Selamat berbuka puasa. Okay. Dah sepit kan? Lepas tu baru kita pakai maskara. Okay, I guna maskara from Sephora. Mini maskara ni. Bagus gila. Banyak kali dah buat live cakap maskara ni bagus. Sebab memang bagus gila pun. Sekejap. Pakai maskara sekejap. Okay, I sejenis perangai yang suka pakai maskara. Tebal gila. Sampai berketul-ketul. I tak tahu, I suka gila. Sebab I nak nampak mata I jadi macam hitam kan. I akan letak maskara banyak gila guys. Jomot. Tak apa, jadi gelap. Biarkan aku itu keseorangan, tak perlu lagi cinta yang mengiris luka.
sorry. Apa? Ya, I pakai mascara sekejap. Okay guys, ignore muka I yang macam ni. Perempuan bila dia pakai mascara, bila dia pakai apa-apa, dia akan fokus. So sekarang I tengah fokus pakai mascara. Untuk mengelakkan kecacatan kalau tersalah. Sebab mascara ni kalau salah buat, dia nak padam susah. Okay, I tunggu mascara dia kering sikit, lepas tu baru I sepit lagi. Tunggu betul-betul kering, baru sepit. Okay, okay. Dah siap pakai mascara, tengok tu. Okay, kena tunggu betul-betul kering baru boleh ni sepit balik. Sebab kalau tak nanti dia akan comot. Kening tu lukis sikit. Lukis sikit lah. Macam korang ambil, jangan tekan pekat-pekat. Korang hujung-hujung ni korang layang-layangkan ikut bentuk kening korang. Jangan tekan tau. Macam tengok I buat macam ni je, layang-layangkan je hujung. Save live please. Okay, I save. Tadi tak tersave sebab I tak tahu kenapa handphone I ni gila. Okay. Selepas itu, jangan lupa mascara dekat bawah mata. Mascara bawah mata pun penting juga. Okay, I guna sama je mascara yang sama juga. Mascara yang sama. Alamak, macam macam mana ni lah. Lagu comot lah. Okay, sebenarnya I tak adalah pandai makeup pun. I tanya je apa yang I nampak. I tanya. So kalau I boleh buat, korang pun boleh buat. I bukanlah makeup. I bukan jenis yang pandai makeup gila tu. Okay. Selepas itu,
Okay, kejap. Mascara belum kering lagi. So kita buat bahagian pipi dulu. Baru yang last kali nak make sure dia betul-betul kering mascara ni, buat kita ni dulu. Berbuka kat mana hari ni? Hari ni kita buka dekat kedai makan. Kita buat pipi dulu, shading. Kita kasih pipi kita ala-ala kurus. Okay, I guna brush sengit ni. Brush ni best gila. I lupa beli kat mana. Brush ni lembut gila. Lepas tu dia senang blend. Okay, I ambil. Okay, jadi okay, ni naked palette tau. So I ambil yang this one. Letak je dulu sekejap lagi baru korang blend. Ya Allah, kenapa sampai ke sini? Aku ni kalut lah hari ni. Okay, baru blend. Okay, lepas tu sebelah. Nak buat macam mana dah muka hitam yang putih, keturunan dia kulit cerah. Kenapa Wahida? Ada orang cakap apa? I tak baca yang atas tu. Kenapa ada orang cakap I kenapa? Alah, tak nampak lah. Tak, I tak minta pun. Bateri low. Tak apalah, kita siapkan makeup ni. InsyaAllah sempat. Okay, ni blend shading. Jangan buat garisan guys. Okay, tadi ni okay, kenapa I blend? Sebab I tak nak dia nampak macam garisan je macam tu. Dia cakap muka tante terlalu putih. Itulah I pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab bukannya I yang minta kan. I pakai bedak pun ikut kulit I. Bukan kulit I hitam, pasal I pakai foundation yang kalau putih. Tak, sebenarnya foundation I pakai one tone gelap dari kulit I. Okay, lepas tu kita ambil blusher. Okay, hari ni kita nak pakai blusher. Tu bukan shading tapi tonyong. You know nothing about makeup. Kita kena tonyong baru dia cantik. Kalau you makeup macam alah, macam tangan pun tak cukup makan, tak jadi makeup. Sekejap guys.